ke mana kita, Bik? Kita nak ke Ladang Anggur Sik. Tasik Beris dan Tasik Beris Ladang Anggur Sik. Ada lagi anggur dia? Ada lagi ke anggur dia? Dah tak ada. Ada, kena ambil tempat lain tak situ. Oh. Kita boleh lepak tengok lepas atas ada tempat yang ada tempat pula yang menarik. Kita tengok apa dia atas situ. Dah, kita pergi tengok sana. Jom. Okay, sekarang kita berada di ladang. Dulu sini adalah ladang anggur. Ladang anggur yang sekarang dah tak jalan dah, ditutup dah rasanya. Sekarang kita park di sini, di sebelah dia. Dulu kawasan parking ladang anggur lah kot di sini. Okay. Okay. Ini dijadikan sebagai macam kampungan, jadi perkampungan. Ni van kami, Royal Slin. Ni van Am. Van Cikgu Kamal. Ketuber. Wih, makan apa ni? Makan belacan. Itu. Colek. Ni Cikgu Syam. Hai. Ya. Ni mamak. Ni mamak bat. Tapi bukan mamak yang buat. Bukan mamak yang buat. Durian. Segani. Kopi. Tengok mari. Tengok tadi. Wah. Hari kita bakar. Kita bakar.
Perkampungan di Bris, Tasik Bris. Perkampungan motorhome. Chakotay on the house. Oh, what? Nak kejutnya. Kak, rugi kak tak main berniaga tau ni. Depa berniaga cakotay. Bermangkuk-mangkuk habis pakai 2 beratok tu. Hujan ni. Okey, kita potong queue. Amai berniaga kopi tadi layan lah. Okey Bi, macam mana kita malam ni? Nampak gayanya kita beralah awal. Pada lah ni pukul 9.42. Cadang tu nak pergi pukul 10 lebih-lebih. Tapi oleh kerana cuaca tak mengizinkan, kita pun ada kerja besok. Kita balik dulu. Balik ke Sungai Petani. Alhamdulillah tadi jumpa dapat jumpa kawan-kawan.